Hai, have a nice day. Kalau anda tengok dekat bahagian sini, anda nampak ada satu fridge kabinet yang mana pintu dia tu kita buat sliding door. Okay, dia boleh slide daripada kanan ke kiri, anda boleh slide daripada kiri ke kanan. So kenapa dekat sini ada sliding door? Jawapan dia adalah sebab depan dia ada kipas. So kalau kita buat swing door, so pintu tu akan langgar kipas ni lah. Jadi sebab itulah kita buat sliding door. Jadi kalau anda yang kabinet anda tu dia sangat dekat dengan kipas macam ni, maka anda boleh buat sliding door dekat bahagian kabinet anda. Okay, so ini adalah tips untuk anda. Hopefully anda consider betul-betul bila anda nak buat arrangement kipas dekat bahagian kitchen. Kalau anda nak buat center dan anda rasa anda punya kedudukan kabinet sangat dekat dengan kipas, maka anda kena buat sliding door. Tapi kalau anda nak buat swing door, di mana anda nak samakan setiap pintu ni semua adalah kategori swing door, maka anda kena arrange anda punya kipas ni agak ke kanan sikit supaya dia tak langgar pintu kabinet. Jadi saya harap anda dapat sesuatu. Ingat, untuk buat kitchen kabinet pastikan aluminium supaya anda tak invest dua kali, supaya anda tak ada isu kabinet kembang disebabkan oleh air, especially area sinki, dan kabinet anda tak dimakan oleh anak-anak, dan anda dah tak perlu lagi untuk buat kabinet after 15 ke 20 tahun akan datang. Jadi saya harap anda dapat manfaat. Have a good day. Bye.